Assalamualaikum, salam sejahtera. Bersama saya Dr. Afif Bahardin, Ahli Dewan Negeri Taman Medan, dan juga bersama saya ni Yang Berhormat Nurul Syazwani Noh. Kita panggil dia Nurul, Puan Nurul, dan saya Dr. Afif. Kita di dalam podcast terbaru Selangor Unfiltered, No Script, No Spin, Demi Selangor. Jadi podcast ni fokusnya untuk apa, Nurul? Podcast ni adalah satu podcast inisiatif untuk kita menunjukkanlah dan membongkar apa yang terjadi sebenarnya di Selangor ni. Ya. Jadi kita punya fokus hari ini adalah untuk anak muda. Ya. Jadi podcast Selangor Unfiltered, No Script, No Spin, Demi Selangor ni kita mulakan sebagai satu langkah usaha perkongsian untuk terutamanya orang-orang Selangor. It will be Selangor centric, membincangkan pelbagai isu. Macam tadi saudari Nurul sebut, kita akan bincang tentang isu orang muda hari ini. Tetapi banyak juga kita akan kupas nanti tentang apa saja yang berkaitan dengan negeri Selangor, dari segi pembangunan, dari segi perumahan, dari segi pekerjaan, dari segi seni, budaya, dan apa juga isu-isu yang berkaitan dengan negeri Selangor. Dan kita akan jadikan platform ini sebagai platform untuk kami, sebagai contoh saya dan saudari Nurul, kita ada peranan di dalam Dewan Negeri, tapi menggunakan platform ini kita nak dengar sendiri daripada rakyat negeri Selangor, juga pandangan daripada orang-orang Selangor. Kita juga selain tu Dr. Afif nak membuka lah kalau lepas ni ada pendengar-pendengar, kalau ada any ideas or any topics yang untuk ingin kita bawa. Sebab kali ni ada perbezaan sikit. Sebab podcast ni selain pada kita bawa pada podcast kepada pendengar, kita juga kalau ada isu yang nak kita bawa ke dalam Dewan Negeri pun, insyaAllah kita akan terbuka untuk menerima apa-apa pandangan dan juga ideas daripada semua. Jadi Selangor Unfiltered, the podcast ini boleh diikuti daripada TikTok. Kita ada Selangor Unfiltered TikTok. Kita ada juga di Facebook, Instagram dan juga di YouTube. Dan email kita adalah selangorunfiltered@gmail.com. Jadi boleh suarakan pandangan, cadangan dan apa juga kritikan kalau ada untuk podcast ini, supaya kita dapat sama-sama perbaiki kedudukan podcast ini pada masa akan datang. Kebanyakan pekerjaan memerlukan pengalaman pekerjaan 3 atau 5 tahun dan sebagainya. Sebagai pada zaman sekarang ni, ramai fresh graduate yang suka untuk mendapatkan pekerjaan kerana tiada pengalaman pekerjaan. Oleh itu, sebagai anak muda, kami berharap agar banyak lagi peluang pekerjaan yang dapat diberikan kepada anak-anak muda. Saya sebagai anak muda, saya mengharapkan ada satu orang kata positif tentang ekonomi lah. Sebab anak muda ni baru nak berkembang, daripada kanak-kanak pergi ke dewasa dan juga anak muda. Anak muda ni jugalah menerjui yang akan datang, warisan ekonomi yang akan datang pelapis-pelapis. Dan saya harapkan kerajaan dapat memberi banyak lagi peluang perniagaan ataupun pekerjaan, macam peternakan, pertanian dan juga perniagaan. Dan saya harapkan orang kata kerajaan, khususnya negeri Selangor, kerana saya orang Selangor, kalau boleh syarat-syarat permohonan ataupun dana dapat dilonggarkan. Bagi saya, contoh saya adalah pengusaha kelapa tua, berjinak-jinak daripada bawah, bukan kuantiti yang banyak, kuantiti yang sikit. Tapi hasrat saya pun mahukan juga kelapa tua saya itu dijadikan santan. Maknanya santan daripada kelapa tua itu jadikan santan. Sebagai contoh, mesin saya nak beli tu harganya terlalu mahal, 3,000, 5,000, 6,000. Yang lebih kualiti berbelas ribu. Maksudnya macam mana saya nak dapatkan mesin tu? Dekat siapa saya nak mengadu? Kalau kita nak buat loan, yalah, mungkin bank statement tu tidak, orang kata, begitu cantik. Sebab apa? Kita bekerja sendiri, tak ada bank statement. Tapi saya pun tak tahu ke mana saya nak tujukan, dan saya harap kerajaan negeri Selangor dapat membantu anak muda, khususnya kami yang berumur 35 tahun ke bawah ni,
dapat berkembangkan lagi bisnes-bisnes dan dapat membantu kerajaan Negeri Selangor dalam faktor ekonomi untuk diorang lebih maju dan lebih berjaya lah.